Sekarang ni minggu gaji. Uruskan dengan baik supaya hayat duit gaji kita sampai pada bulan depan. Sentiasa amalkan, simpan dulu, selebihnya baru belanja. Satu perkara yang saya belajar dari mentor saya, duit yang kita belanjakan tu akan membuatkan orang lain lebih kaya. Duit yang kita simpan itulah yang akan bantu di waktu hadapan. Guru-guru kewangan mencadangkan potong dulu at least 10% dari gaji untuk disimpan. Contohnya gaji RM5,000, simpan RM500. Kalau sebelum ni asyik simpan, bocor, dah boleh dah ubah cara menyimpan tu. Alihkan sebahagian pada bentuk emas. Boleh mula dengan serendah RM100 atau 1 gram dengan akaun emas Gap Public Gold. Bila duit dalam bentuk emas, ia akan selamat dari bocor dibelanjakan. Bahkan nilainya makin lama makin tinggi. Nak bermula? Jom chat.